Okey. Bawa tenang sama. Dalam tempoh 48 jam ni je, rakyat menyaksikan dua bentuk penghakiman yang berbeza. Semalam, seluruh rakyat Johor membuat penghakiman melalui peti undi. Dah diumumkan keputusannya pun. Tapi teman tak naklah bercakap pasal politik. Sebab esok ada satu lagi penghakiman yang melibatkan seorang rakyat Johor juga, yang merupakan ahli Parlimen Muar. 13 Julai 2026 dijadualkan keputusan berkaitan dengan rayuan kes YB Syed Saddiq. Rasanya esok ni final lah dah. Tak ada lagi tangguh-tangguh kot. Gamaknya lah. Jadi apa yang kita nak kata ialah tentang perjuangan YB Syed Saddiq selama 6 tahun. Jadi di sini antaranya yang boleh kita tengok ialah perlu ada daya tahan lah. Bila melibatkan jangka masa yang panjang ni, resilient. Yang keduanya dari sudut psikologi penantian. Menunggu keputusan ini adalah sesuatu yang sangat meletihkan. Sebab lagi lama otak akan mula membayangkan pelbagai kemungkinan yang boleh membawa kepada emosi yang tidak stabil. Tapi semalam kita tengok YB Syed Saddiq dah menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi. Dia datang mengundi bersama mak dan ayahnya. Jadi apalah gamaknya keputusan esok, kita tengoklah. Dan keputusan esok juga merupakan sesuatu yang sangat besar di dalam menentukan hala tuju YB Syed Saddiq sendiri dan juga hasratnya untuk berumah tangga tu. Maksudnya keputusan esok juga akan mencipta sejarah. Sejarah yang macam mana kita tunggulah. Yang pentingnya kematangan kita ni bukan diukur daripada keputusan itu memihak kepada sesiapa, tetapi bagaimana kita menghormati keputusan itu. Bagaimana keputusan pilihan raya kita hormati. Begitu juga bagaimana keputusan rayuan mahkamah itu kita hormati institusi yang ada. Itu yang terbaiknya. Kita doakan semuanya berjalan lancar.